Cip, Cip. Orang kat rumah ni sekarang panggil saya kakak ketot lah. Malulah. Lah, dah memang kau kecil. Sebab tu dia orang panggil kau kakak ketot. Ada tak cara nak besar, nak tinggi? Tentulah ada. Ada. Ha? Saya pun nak juga lah, Cip. Diorang kata saya ni kecil juga. Pendek. Dah pendek. Gambar pun tolong panggil saya, Cip. Kita kena sentiasa buat stretching. Stretching, tahu tak? Kaki depan, belakang tu luruskan. Stretching macam ni ke, Cip? Ha? Macam ni ke? Ya, betul ni. Ni dah macam Superman. Ha, betul lah tu. Cantik lah tu. Cantik, Cip. Ya, betul, Cip. Rasa senak aja saya rasa ni, Cip. Cip, betul ke, Cip? Nanti tak bahaya ke peranakan saya ni? Kan jatuh peranakan saya, Cip. Betul ke? Saya macam kurang yakin lah, Cip. Betul lah tu. Aku kan, Cip. Aku tahulah. Tak bahaya ke buat macam ni, Kang? Kang peranakan saya jatuh lah, Cip. Kang tak boleh beranak saya ni, Kang. Kau ni apa benda? Kau memanglah tak boleh beranak. Dah tak boleh dah, kau dah mandul. Kau ni tak boleh. Betul lah tu, kau ikut je cakap aku. Nanti sarap-sarap pembesaran kau tu akan tak stres lagi lah. Lebih kurang gitulah. Betul lah, Cip. Mimpi yang betul lah, Cip. Saya mana boleh buat macam itu, Cip. Tu saya ni. Saya mana boleh terlentang macam tu. Nanti dah jadi macam jongkang jongki, Cip. Baru saya ni tak boleh buat lah, Cip. Tak ada cara lain ni, Cip. Senayu. Ya tak iyalah, nanti jadi macam jongkang-jongkang kau. Mimin. Apa menonggeng? Lu masuk angin. Lurus. Kau ni dengarlah cakapku. Ayu yakinlah dengan apa yang Cip cakap. Ayu pun nak cuba juga. Ayu pun kecil je. Sudah. Engkau janganlah dengar cakap Cip kau tu. Itu semua mengaut. Itu semua ilmu ayapin. Ilmu alam di sebalik mata. Yelah, saya nak tinggi. Saya nak jadi macam Snow White. Saya kan putih. Macam Princess Snow White. Jangan nak berangan. Engkau, Adin, Lily, Ayu, semua yang katik-katik tu, yang bendik-bendik ni, semua, korang Snow White and the Four Dwarf. Korang asam ni, Cip.